Assalamualaikum, selamat menonton Shu Saiful Channel. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk notifikasi. Okey, kali ni Shu nak buat apa? Alamak, ada masalah dengan lampu tandas ni. Part 2, Shu cuba ajak suami tukar lampu tandas. Yang pertama, sediakan peralatan seperti gambar di atas. Yang kedua, jangan lupa sediakan tangga untuk memanjat. Yang ketiga, jangan lupa matikan main DV atau Swiss. Dan kita sediakan kotak lampu seperti yang ditunjuk. Inilah lampu yang kita beli kat DIY tu, dekat Dipak. Sebab tu dia ada Dipak dia. Okey, sambungan kita cabut dulu lampu lama ni. Hati-hati guys, memanjat tu. Okey, lepas tu kita cabut kabel yang disambung sebelum ni. Okey, lepas tu dia ada penyangkut yang lama, cabutkan. Manakala rumah yang baru untuk sambung, alamak, pula dia terjatuh. Kesian cik suami ambilkan. Okey, sambung balik. Kita lekat rumah lampu ni dekat ceiling. Okey, pastikan tak jatuh. Kemudian sambungkan kabel-kabel mengikut warna. Bagi kabel hijau pula kita guna kabel tape untuk tutup dia supaya dia tak disentuh. Kemaskan balik dalam bekas semua kabel ni, tutup dengan rapat guna penutup dia ya. Ketat-ketat supaya tak jatuh. Baru pasangkan balik dia punya bulb fluorescent light. Kalau boleh bulb ni jangan pegang kaca dia. Okey. Lepas tu kita on dia punya DB ataupun main Swiss. Okey. Dan jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tada, alhamdulillah menyala semula dah. Okey, next step kita ambil yang penutup warna putih ni, apa nama dia, plaster ke apa. Kita tampal dekat lubang skru, dua lubang yang bekas lama tu. Cantik dah sikit, taklah nampak. Letak sikit je, mana tahu in future tukar lampu dia balik. Okay, so you guys hati-hati kalau nak cuba. Dan terima kasih kerana sudi menonton.